Muwazzaf kata, na'am yashmal al-iftar wa hamam al-bukhar wa al-masbah wa markaz ar-riyadah. Okey, na'am, ya. Yashmal, ia termasuk. Okey, bayaran 350 tu termasuk al-iftar, breakfast. Okey, makan pagi, sarapan. Wa hamam al-bukhar. Hamam al-bukhar maksudnya sauna. Wa dan al-masbah. Al-masbah ialah kolam renang. Wa markaz ar-riyadah. Wa dan markaz ar-riyadah ialah gym. Okey, ataupun kalau kita translate satu persatu, markaz ni ialah pusat, ar-riyadah ni sukan. Okay, ataupun lebih mudahnya kita sebut gym lah kalau dekat hotel. Okay, kemudian Salman pun reply, syukran ala hazihi al-ma'lumat, sa'astamti' bihazihi al-iqamah. Okay, Salman pun reply, syukran, terima kasih, ala, di atas, hazihi, ini, al-ma'lumat, maklumat lah. Okay, so thank you for the info. Sa'astamti', Sa'astamti', sa ni akan, astamti', saya nikmati. So sa'astamti', saya akan nikmati, bihazihi, ini, al-iqamah, penginapan ini. Okay, al-iqamah ialah penginapan, hazihi, ini. Kemudian al-muwazzaf tu pun reply, afwan, sama-sama. Iza tahtaj ila al-musa'adah akhbirna wa natamanna laka iqamah sa'idah. Okay, afwan, sama-sama. Iza, jika. Tahtaj, kamu perlukan. Okay, tahtaj, kamu perlukan. Ila, kepada. Al-musa'adah, bantuan. Akhbirna, akhbir, beritahulah, na, kami. Okay, so akhbirna, beritahulah kami, wa, dan, natamanna, kami berharap, laka, kepada kamu, iqamah sa'idah. Okay, iqamah sa'idah, penginapan yang membahagiakan, ataupun bahasa Inggerisnya have a nice stay. Okay, so itu untuk al-hiwar al-awwal bagi bab yang kedua TAC 452.